Ya, pertamanya syukur Alhamdulillah di atas lantikan ni, dan terima kasih kepada FM atas kepercayaan. So ada banyak benda yang kita perlu orang kata duduk bersama dengan coaching staff, nak tengok apa dia punya players punya condition, everything untuk permulaan ni. Dan so kita ada long term lepas ni. But to me untuk under 17 ni dia, ni last year dia dekat sini. After 4 tahun dia training, dia dapat exposure, dan saya tak nak dia keluar yang tiada, orang kata tak beri apa-apa untuk diri mereka sendiri. Dan at least saya nak benda something yang kata keluar tu sebagai seorang pemain yang betul-betul quality, yang betul-betul orang kata layak mewakili national team untuk masa depan. Saya ada assistant, saya ada coach Army, saya ada coach Syarul Azwari dan coach Hazmizan. Saya rasa saya tak ada masalah sebab saya pernah bekerja dengan mereka sebelum ni, dan kita selalu intact antara FM dan juga MSN, AMD sebelum ni kita selalu bekerjasama. So saya tak ada masalah. Saya yakin dengan kemampuan mereka, saya yakin dengan orang kata hasil kerja mereka. Yang penting kita sama-sama dalam satu pasukan, kita working together lah. Okay, under 17 dia main Piala Presiden. Piala Presiden bawah 20 tahun. So apa yang saya boleh cakap, setiap game is kata level intensity, pace yang different. Kita bukan main, saya tak nak diorang ni hanya fokus dalam ataupun dia persembahkan level dalam Malaysia je. Maknanya sebab diorang experience dalam kelayakan under 16 sebelum ni, dan saya nak level tu dia step up dan terjemahkan dalam Piala Presiden. Maksudnya dia ada satu standard level yang tinggi, dan benda tu yang kita nak cuba praktis dalam setiap game Presiden Cup. So performance nombor satu, dan result tu akan datang. But to me, apa yang saya nak, setiap pemain, setiap individu tu dia tahu dia punya tugas, dia tahu dia punya peranan, apa yang kita nak plan selepas ni. Dan kita tengok macam mana kedudukan Presiden Cup. InsyaAllah lebih baik daripada sebelum ni.